soprano Ning Baizura, penyanyi soprano Ning Baizura. Saya punya own style. Badi, saya guna falsetto sebenarnya. Itu masa saya merakamkan lagu Curiga. Okay? Lagu pertama ialah Curiga. Cerita dia, rakaman Curiga tu saya rakam dalam setengah jam je. Oh, sebab the shortest bagi saya lah dalam history saya pada masa itu. Sebabnya saya feel sangat lagu tu. Saya rasa macam this is really my song. Okay. You know, sometimes bila you dapat satu skrip, you know, atau doktor mungkin kenal satu patient, you know that this patient is really a good patient, and you can tell that, you know, itu perasaan saya masa tu. Saya macam lagu ni memang vibe ni. So saya pula terfikir, alamak, dalam kepala saya nak menyanyi opera, soprano. Dulu cakap juga benda tu. Soprano. Macam mana ni? Diorang ni nak jadikan saya sebagai pop singer. Right. Saya berbelah bahagi. So, cara saya ialah, okay, apa kata kalau saya cari saya punya own style. Daripada style saya yang banyak buat ad-lib, you know, badi, saya guna falsetto sebenarnya. Okay, that is part of I'm a soprano singer. Dia ada macam-macam, tenor, alto, okay, bass. This is what I learn all lah from my music teacher. Lepas tu dia ada alto soprano, dia ada macam-macam but falsetto is a technique yang you gunakan kebanyakannya bila you menyanyi opera. Okay. So saya pun nak fikir, bila aku nak keluarkan falsetto aku ni, kan? So falsetto is memang you suka lah nyanyi falsetto. Yes. So ini falsetto orang tak faham. You have to sing. Dia kebanyakannya menggunakan your head voice, which is what Datuk Syafina selalu cakap kan on the show. You kena guna your head voice. Orang di luar, masyarakat majmuk kita ni tak berapa memahami time tu kan. So bila media masa time tu media cetak dan elektronik sahaja, tak ada digital. Mereka dengar, okay, macam kita ada macam listening party kan, album dah siap. So bila diorang dengar ni, budak ni macam penyanyi soprano itu diorang tahu kan. Tapi diorang tak tahu penggunaan falsetto tu. So itu yang melekat soprano tu. Penyanyi soprano Ning Baizura, penyanyi soprano Ning Baizura. Lepas tu lama-lama saya pun fikir, okey lah, suka hatilah nak panggil saya apa-apa kan. Padahal sebenarnya lagu-lagu tu menggunakan teknik falsetto. Menggunakan teknik falsetto bukan dan soprano style. In the soprano style. Yes, in the soprano style, because saya adalah kategori soprano singer. So teknik falsetto tu saya banyak sampaikan dalam beberapa lagu yang saya boleh sampaikan lah.